Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atas saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Alright, ni berkenaan dengan kemaskinian terbaru ni. Okay, untuk ni baru start ni. Katanya hari ni start, berapa bulan ni, 31 Julai pukul 10 pagi katanya. Okay, strict KLIA. Okay, ni untuk korang-korang yang akaun Lembah Kelang lah. Okay, ke KLIA dan dari KLIA pun dah boleh main strict lah sekarang ni. Okay, dah boleh jadi orang kata Panglima Airport lah. Okay, so sekarang ni nak jadi Panglima Airport pun dah boleh main insentif. Macam dulu korang nak mana-mana yang nak jadi Panglima, apa nama ni, yalah, dah dulu MD kan, dah apa-apa MD. Sekarang ni apa, dah PA pula kan. Dah apa-apa PA, ni dia bagi pula. Dah ramai pula yang jenis macam tu kan. So Grab pun terpaksa bagilah. Tapi dia fokus ke petang tak silap aku. Okay, dia fokus ke petang. Alright, maksudnya ialah sebab petang kebiasaannya orang gantung queue kan. Petang orang gantung queue, orang ialah tak nak keluar. Contoh pukul lah 5 lebih, pukul 6 lebih, daripada pukul, boleh kata daripada pukul 5.30 tu membawa ke 7.30 tu lah kan. Orang kata lepas asar ke maghrib tu, orang kalau mana-mana Parlimen memang orang kata tak nak keluar lagi pada airport kan. Tak nak keluar lagi pada airport. So gantung queue lah orang kata. Gantung queue. So yang mana tanya aku macam mana nak buat, aku tak nak ajar kan. Gantung queue senang je. Sekarang ni tak payah buat benda pelik-pelik pun kan. Kau keluar je lah pada kawasan queue tu kan. Duduk belah-belah Petronas ke apa kan. Lagi dah habis main maghrib, pergi masjid ke apa kan, pergi masjid KLIA ke. Tapi jangan lebih berapa, 2 jam sejam lebih, 2 jam je tu kan. Jangan lebih lah. Betul, masuk balik, dapat queue tu gantung queue secara manual lah. Okay, alright. Lepas tu apa lagi? Ni pasal, ya Allah, ni turbo. Okay, ni untuk korang yang kat Lembah Kelang dah memang ada turbo lah. So yang ni dekat Melaka. Okay, akan datang ke Melaka. Okay, akhirnya akan datang ke Melaka. Tapi itulah, bila dia dah datang ke Melaka, maksudnya kita yang dekat Melaka pun dah tak ada, apa orang kata, dah tak ada MD lah nanti lah kan. Dah ada PA juga. Sebab sebelum ni ada yang cakap aku, ada yang akaun KL lah. Akaun KL dapat job pergi Melaka. So dah ada terglitch sekejap, ada terkeluar dia punya PA dekat Melaka kan. So aku rasa yang tu lah kot, yang terglitch dulu lah kot. Yang akan jadi PA untuk kita Melaka, turbo katanya minggu depan baru start. Aku pasti tak pasti je ni kan. Sebab aku rasa yang mula-mula ni, untuk Melaka, yang mana yang dapat notification tu je dulu. Try nak tengok macam mana. Dia betakan dulu dekat dekat Melaka. Aku tak pasti negeri lain, tapi yang Melaka akan minggu depan kalau tak silap aku lah. So yang geng-geng Melaka yang mana dapat notification tu, aku orang antara driver tu pilih lah. Aku tak dapat notification tu, geng-geng lain dia dapat. Okay, turbo akan ke Melaka. Alright. Okay, lepas tu apa lagi? Panglima Airport sudah, turbo Melaka sudah. Ni, ya Allah, kan yang pasal apa nama ni, sebelum ni yang sibuk masing-masing nyeborkan berita palsu kan, yang pasal bawa muatan lebih lah, kena saman lah berapa ribu bagai kan. Alright, ni nak bagi tahu lah. Sebenarnya undang-undang apa nama ni, kapasiti tempat duduk tu tak pernah berubah pun. Betul tak? Kecuali masa PKP tu hari. Just Grab boleh naik 2 orang Just Grab boleh naik 2 orang, Six-seater boleh naik 4 orang. Tu masa PKP tu je yang berubah sikit. So bila dah lepas PKP ni, benda jadi macam biasa balik lah
kan, dia ikut jumlah tali pinggang dalam kereta sebenarnya. Okey. Benda ni aku tak tahu kenapa yang berita palsu berita palsu tu sibuk. Dia macam ni tau. Okey. Macam mana aku nak cakap dalam bahasa bagi elok sikit ni. Okey. Kalau ni untuk penumpang lah, untuk penumpang. Korang kalau kata lah korang tahan taksi ke ataupun korang order Grab taksi, kan? Tapi biasanya taksi orang tahan tepi jalan lah. Contoh, alright, kau ada 4 orang, kan? Kau ada 4 orang, kau pergi dekat pakcik taksi tu, kan? Ke abang taksi tu, tapi dia orang tak nak ambil korang sebab korang 4 orang. Okey. Kalau taksi, korang memang boleh report, kan? Boleh buat laporan kepada Apad. Cakap okey ni taksi ni tak nak ambil 4 orang, benda semua, kita orang ni 4 orang, betul lah tu kan. Pergi kat Saga nak naik 4 orang, betul lah. Okey. Korang boleh buat laporan. Untuk e-hailing, tak kisahlah kau order Grab ke, InDrive ke, apa, Bolt ke, okay? E-hailing lah, senang cerita. Kau 4 orang, kau order kalau apa nama ni, yang Grab, Just Grab lah, Just Grab, apa yang lain-lain tu apa, ekonomi ke apa kan, yang paling murah punya ni, service type. Kau ada 4 orang, tapi driver tu tak nak ambil korang 4 orang, kan? Dia bagi kau naik 3 orang je ataupun 2 orang. Okey. Kalau untuk driver e-hailing, kalau kau report ke Apad, dia tak jadi apa. Tu je yang lain, tu je yang macam apa orang kata, yang membezakan taksi dengan e-hailing. Jadi kalau taksi, kau ada 4 orang, kau pergi dekat tu, dia tak nak ambil kau boleh buat report. Apa nama ni, e-hailing, kau buat report, tak jalan lah. Walaupun contoh macam Grab, kau tak puas hati dengan driver tu kan. Sebelumnya order 4 orang boleh je, sebab apa nama ni, e-hailing dia jatuh bawah persendirian tau. So dia tu aku cakap, dia punya undang-undang tu jatuh bawah grey area. Sebab tu Grab, bila korang komplain, contoh kat Trax lah, kalau aku tahu yang muda-muda memang rajin komplain dekat Trax kan. Jadi tak boleh buat apa. Grab memang tak boleh nak buat apa pun sebenarnya benda ni, kan? Kalau kau komplain tu habis-habis kat situ je lah. Melainkan taksi, dia taksi je yang kau boleh komplain. Tu pun komplain ke Apad. Tak tahulah kalau kata kau order Grab, kan, Grab taksi, lepas tu driver taksi tu tak nak ambil, yang tu aku tak pasti. Kalau kau order komplain ke Apad boleh lah, tapi komplain ke Grab akan jadi apa, aku rasa pun sama juga kot. Sebab ada e-hailing kan, e-hailing ni yang part tu je dia boleh mengada-ngada. Kena pula apa orang kata, sekarang ni lah, tambang tak apa nak best kan, tambang tak apa nak best ni. So orang kata memang driver semua orang kata naik minyak lah perangai kan. Aku nak tanya ChatGPT lah. Mari sini. Dah lama tak main tanya ChatGPT ni. Aku nak tanya dia beberapa soalan panas lah kot. Okay, beberapa soalan panas. Okay, hi ChatGPT, nak tanya ni, nak minta ChatGPT buat ulasan lah, okay, terhadap tambang e-hailing. So sekarang ni ada beberapa teori lah. Ni teori je lah kan, tapi mungkin ChatGPT boleh bagi orang kata ulasan. Okay, yang pertama, ni kiranya pasal harga lah, pasal harga e-hailing. Okay, yang pertama, harga e-hailing kenapa orang kata tak boleh dinaikkan, kan? Memanglah kita sebagai sabar, tak ambil lagi. Sabar, kita sebagai driver je, kita faham. Kalau naikkan harga, kalau mahal-mahal sangat pun nanti tak ada orang naik, kan? Tak ada penumpang yang naik. So tu satu hal. Okey, yang teori kedua, teori palatau yang kedua, MOT dia kata je, okey, dia kata saja, okey, dia tak ambil apa orang kata, tak ambil tahu pasal harga e-hailing. Tapi di sebalik tabir, ni cerita mulut je lah. Okey, di sebalik tabir, dia mungkin ada deal ke apa kan, dengan Grab contohnya. MOT mungkin ada deal dengan Grab. Okey, kau kekalkan harga murah, so mungkin daripada sudut-sudut lain aku akan tolong kau, contoh kan.
Mana nak tahu. Alright. Lepas tu lagi satu teori nombor 3, pasal kereta elektrik. Okey. Kan kereta elektrik ni disebabkan untuk Grab dah terlalu banyak kan, BYD, Leap Motor, benda semua. Adakah itu menjadi punca kacau harga market lah? Okey, so tu 3 teori. Tolong ulaskan satu-satu. Okay, let me break that down. So on the EV point, it's not really accurate to say EVs directly make e-hailing fares cheaper, but they do add more drivers into the system. So when more drivers are competing, and if rider demand doesn't increase, that can put downward pressure on fares. But overall, fares are mostly shaped by the balance between rider demand, active drivers, and how each platform sets its pricing algorithms. So EVs change the cost structure for drivers, but they're not the main reason for low fares. If you want a fair take, I'd say describe EVs as intensifying. Cakap bahasa Melayu. Nanti orang tak faham bahasa Melayu. Ada 3 poin tadi, ulaskan 3 poin tu dalam bahasa Melayu. Okay, kejap. Saya terangkan dalam bahasa Melayu, ya. Teori ketiga iaitu kereta. Jap, yang teori pertama mana? Ulaslah daripada teori pertama, kedua dan ketiga. Oh, kejap saya rumuskan. Untuk teori pertama, sebab tambang e-hailing susah nak naik, biasanya berkait dengan keseimbangan pasaran. Kalau tambang dinaikkan terlalu tinggi, penumpang mungkin beralih ke pilihan lain. Dan platform e-hailing memang akan cuba seimbangkan kepentingan penumpang dan pemandu. Teori kedua pula, yang kata kerajaan atau MOT sengaja biarkan tambang rendah kerana ada deal dengan platform, itu masih teori tanpa bukti yang sah. Penjelasan yang lebih munasabah ialah kerajaan lebih fokus pada aspek keselamatan dan pelaksanaan, dan penetapan tambang banyak bergantung kepada polisi syarikat dan pasaran, bukan bukti konkret tentang deal khas. Untuk teori ketiga, kereta elektrik mungkin bagi kesan secara tidak langsung sebab kos operasi lebih rendah. Jadi mungkin lebih ramai pemandu masuk pasaran. Tapi faktor besar tetap permintaan penumpang dan algoritma penentuan harga oleh platform. Kesimpulannya, ketiga teori ini boleh dibincangkan, tapi yang paling beri kesan secara besar sebenarnya tetap mekanisme pasaran. Maksudnya, imbangan antara permintaan penumpang, bilangan pemandu aktif, dan cara platform tetapkan harga. Teori tentang deal kerajaan dengan platform kekal spekulasi selagi tiada bukti. Kalau untuk kandungan video, elok guna nada seimbang, tanpa tuduhan, dan tekankan faktor ekonomi sebenar seperti permintaan, bekalan pemandu, dan algoritma penetapan harga. Okey, pasal harga tu kan, okey. Katalah sekarang ni macam pasaran sekarang ni, memang betul banyak syarikat tutup ataupun syarikat pun kata kurangkan saiz kan, kecilkan saiz syarikat. Okey, lepas tu banyak juga orang kena buang kerja. Adakah itu menjadi faktor? Sekejap saya tengok ya. Ya, betul. Itu boleh jadi satu faktor. Bila ekonomi perlahan dan syarikat kecilkan operasi, lebih ramai orang cari sumber pendapatan alternatif seperti jadi pemandu e-hailing, dan pada masa sama ada pengguna yang kurangkan perbelanjaan dan tak guna e-hailing sekerap dulu. Bila kedua-dua ini berlaku serentak, lebih ramai pemandu dan permintaan penumpang tak meningkat, tekanan untuk naikkan tambang jadi makin sukar. Untuk ulasan dalam video, boleh cakap kalau ekonomi perlahan dan banyak syarikat mengecilkan operasi, ia mungkin tambah persaingan antara pemandu dan
Perdana dikesankan setiap pemberhentian kerja terus buat tambang turun. Lebih kepada tekanan pasaran bila bekalan pemandu bertambah dan perbelanjaan pengguna berubah. Okey, pasal harga barang mahal kan. Okey, macam mana pula kesan tu pada pemandu? Okey, harga barang dah mahal kan, contoh harga alat ganti, harga spare part semua dah mahal, harga minyak mahal, semua benda mahal, tapi tambang murah kan. So apa yang pemandu-pemandu ni semua boleh buat, terutamanya pemandu-pemandu season yang dah lama dalam e-hailing ni, apa yang diorang boleh buat? Sekejap ya. Itulah antara cabaran besar pemandu e-hailing sekarang. Bila kos hidup dan kos operasi naik, tapi tambang tak banyak berubah, margin keuntungan jadi kecil. Pemandu yang berpengalaman boleh pilih tempahan dengan lebih bijak. Contohnya fokus pada trip yang lebih berbaloi, kawal kos operasi, dan pertimbangkan pindahkan kepada pendapatan pelbagai. Contohnya buat pengantaran atau cipta konten YouTube, atau pertimbangkan kerja sambilan lain, dan nilai semula sama ada e-hailing masih berbaloi untuk fokus penuh ataupun jadikan side income saja. Kalau untuk ulasan video, boleh rumuskan macam ni. Masalah sebenar bukan semata-mata tambang murah, tapi kos hidup dan kos operasi yang makin meningkat. Bila alat ganti, minyak, insurans semua naik, pemandu perlu pandai urus kos dengan teliti dan pertimbangkan punca pendapatan lain kalau pulangan e-hailing dah tak sepatan. Okey macam ni. Okey, katalah memang tiada pilihan lain. Yelah, nak cari kerja lain dan benda semua dah susah kan. Macam mana nak, apa orang kata, nak sustain dalam e-hailing ni? Macam mana nak sustain? Kalau tiada pilihan lain, fokusnya bukan sekadar macam mana nak cari tambang tinggi, tapi macam kekalkan pendapatan dengan lebih pintar. Pertama, anggap e-hailing macam bisnes kecil. Kira betul-betul kos minyak, tol, servis, insurans supaya tahu keuntungan sebenar. Kedua, pilih waktu dan lokasi yang memang menguntungkan. Pemandu lama biasanya lebih tahu hal ini. Ketiga, jaga keadaan kereta dengan servis ikut jadual dan pandu dengan berhemah untuk kurangkan penggunaan minyak dan kerosakan besar. Keempat, kekalkan servis yang baik sebab rating yang konsisten boleh bantu dapat lebih banyak trip yang berkualiti ikut algoritma platform. Kelima, mula fikir pelan jangka panjang. Kalau belum ada kerjaan lain, jangan hanya fikir macam mana nak drive lebih lama, tapi fikir macam mana nak work smarter, kawal kos, jaga kenderaan, dan bina side income secara berperingkat supaya bila kos hidup naik dan naikkan tambang dengan kebal, masih ada ruang untuk bertahan. Okey, ni soalan yang terakhir sebab dah ada jom masuk ni. Okey, baru ni gearbox kereta aku dah kong lah. So aku habis dekat 4,000 lebih. So macam mana? Okey, katalah purata pendapatan harian ni kasar lah. Okey, kasar harian 350 ke 400 sehari. So berapa lama masa yang dia ambil? Okey, gunakan katalah 350 sehari tu. Berapa lama nak orang kata nak break even balik, nak cover balik yang 3,000 lebih ke 4,000 yang kos tukar gearbox tu hari? Sekejap saya kira ya. Kalau kos pembaikan dalam 4,000 dan pendapatan kasar 350 sehari, secara kasar nampak macam 12 hari boleh cover kos tu. Tapi itu belum tolak minyak, tol, komisen platform dan kos harian lain. Secara realistik, mungkin ambil 15 hingga 20 hari
Okay, terima kasih. Alright, ada job masuk pula pergi KL Sentral RM20. Boleh lah plus. Okay, itu je. Sekian saja video saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.